Pernah dengar ayat ni? Sebenarnya, manusia hanya guna 10% otak mereka. Dan lepas tu ada yang kata, kalau kita unlock 100%, kita boleh jadi genius. Atau ada kuasa telepati, gerakkan barang dengan fikiran. Mula-mula dengar, memang bunyi menarik. Macam cerita X-Men. Tapi malangnya, itu semua mitos. Kajian neuroscience moden dah lama buktikan. Kita guna hampir semua bahagian otak kita setiap hari. Ya, semua. Bukan 10%, bukan 20%, tapi hampir keseluruhan. Cuma kita tak guna semua tu serentak. Contohnya, bila kau makan, bahagian motor cortex aktif. Bila kau bercakap, auditory dan speech area bekerja. Bila kau mimpi, bahagian memory and emosi aktif. Sama macam rumah, kau tak guna semua lampu sekaligus. Tapi semua lampu tu berfungsi ikut bilik mana kau masuk. Lagi satu, kalau 90% otak kita tak digunakan, kau rasa otak yang boros oksigen tu takkan buang bahagian tu? Otak ambil 20% tenaga badan kita walaupun saiznya cuma 2%. Tak logik nak simpan 90% hiasan dalam kepala. Mitos 10% ni mungkin datang dari salah tafsir kajian lama atau sengaja diulang dalam filem Hollywood sebab sedap untuk plot twist. Luc Besson buat filem Lucy, katanya bila otak unlock 100%, watak tu boleh teleport. Realitinya, bila otak overactive, contohnya masa sawan, badan jadi tak terkawal. Bukan superpower, tapi super collapse. So, ya, kau dah guna otak kau. Kalau rasa macam tak guna, tu bukan sebab capacity, tu sebab malas belajar. Kau pernah percaya mitos ni masa sekolah? Komen jujur. Aku dulu percaya. Dan kalau kau tak nak guna 10% je dari hidup ni, tekan subscribe sekarang. Otak on. Hidupkan otak kau.